satu projek Lancer Sportback. So masalah dia clutch. Nak upgrade, so ada masalah. Kita upgrade lagi kepada super single by Casper Racing. Okay, mesti ada yang tanya pasal clutch pump. Clutch pump dia macam Inspira, built-in dekat dalam. Casper Racing mengekalkan lagi dia punya standard clutch pump. Masih pakai yang standard tu. Belum dapat lagi formula untuk upgrade clutch pump tu. Ada yang orang dah upgrade, dia pakai fork macam Evo 1 sampai Evo 9 lah. Tapi Casper Racing masih nak pakai original dia sebab barang senang dapat. So tempoh kita buat pun masih tak memerlukan masa yang lama. Jadi untuk projek kali ni kita guna juga clutch pump built-in. Sebelum ni kita dah buat beberapa kereta Lancer dan Inspira, kita pakai built-in clutch pump. So alhamdulillah ada yang pakai dah setahun lebih dah. Model dia ni dia. Ini model Lancer Sportback. Enjin asal dia 2.4 hatchback. Dia rontok sikit daripada Inspira. Inspira dan Lancer GT dia sedan 4 door, tapi yang ini hatchback 4 door. Enjin dia macam biasa 4B11T. Maknanya enjin Evo 10 lah. Ni gearbox dia kita dah keluarkan. So owner kekal lagi pakai 2-wheel drive. Dia belum lagi nak upgrade kepada 4-wheel drive. Masih kekal pakai 2-wheel drive. Yang ini maksud saya built-in clutch pump. Clutch pump di dalam. So dia guna, kalau sekali pandang kita nampak macam plastik, tapi dia adalah campuran plastik dan fiber untuk kekuatan yang ada pada bodi. Jadi untuk sistem clutch, untuk daripada pedal, daripada upper clutch pump dan lower clutch pump, kita masih kekalkan yang standard. Tapi ada sedikit naik taraf dekat bearing ni yang Casper Racing buat. Clutch dia kita pakai super single Ogura. Ogura ni dia terkenal dengan bunyi dia yang syahdu. Rating yang saya boleh cakap, kita target untuk rate pegang 450 horsepower ke bawah. Untuk geng-geng yang main high level, yang nak pakai sampai 500-600 horsepower, korang mesti kena pakai twin plate. Mesti kena pakai twin plate, double dasher juga. So setup macam mana? My Casper Racing. Ni kita punya mesin untuk repair clutch. Dan untuk projek Lancer Sportback ni, kita guna clutch yang ini. Saya pilih pakai rigid type spline, dan yang ini daripada Ogura lah. Ogura dengan flywheel sekali. So kita masukkan pada 4B11. Kita perlukan clutch macam ni untuk support dia punya horsepower, dan clamping daripada Ogura ni cukup untuk pegang dia punya power. Jadi pedal feel pun dia tak berapa keras, sebab Ogura korang tahulah kan, ramai yang pakai. So the best dan paling top sekali dekat Malaysia ni. Dekat market ada jual untuk 4B11 ni. Dia OS Beacon specially memang ada keluar untuk 4B. So kita cuba kelainan, kita try masuk Ogura. Ini kelas yang kita masuk dekat Lancer Sportback tu. Saya pakaikan rigid type spline 225mm dia punya clutch plate. Dan yang ini dia main flywheel lah. Flywheel, yang ini clutch cover. Clutch cover double diaphragm single plate untuk hold power kereta tu. Casper Racing punya bearing yang kita dah upgrade.
So dia lapik washer kat sini. Lapik washer ni function dia untuk kedepankan clutch bearing. Tapi Casper Racing lain. Kita buang benda ni. So yang ini Ogura Super Single yang kita dah pasang pada enjin 4B11 ni. Ni blok dia ni bukti blok 4B11. Kita dah pasang, dah siap. So kita nak masukkan dia punya gearbox. Ni gearbox dia. Gearbox 2.4 manual. Ni bearing Casper Racing dah upgrade lah. Masih kekalkan standard fitment untuk bahagian clutch pump atas dan bawah. Cuma kita akan upgrade dia punya pipeline. Gearbox pun kita dah naik, dah pasang. So sekarang tengah bleeding. Kita cuba buat lain daripada yang lain. Kita masuk Ogura dekat enjin 4B11. So harap-harap successful. InsyaAllah satu percubaan daripada Casper Racing yang pertama kita buat. So thanks pada owner. So biar dia orang tengah bleeding, settlekan dulu. Nanti kita try crank, kita try tekan pedal. Kalau ada bunyi, alhamdulillah. Kalau crank bermakna kita punya starter gear ngam. Tapi adalah bukanlah plug-in terus Ogura tu. Kita tengok result dia macam mana. Kita dah siap pasang semua. Sekarang kita pasang bateri, kita nak try crank. Maknanya gigi starter ngam. So nak bleeding, nanti kita test untuk run. Sekarang ni dia ada problem sikit. Pressure daripada clutch pump atas ke clutch pump bawah macam ada leaking. Biasa benda ni dia guna join semua oil seal. Jadi kita nak buat dia punya pipe pakai quick release Casper Racing, pakai Bridle. So, nanti kita test tengok macam ni. Okay geng, yang ini dia punya hose clutch fluid. So dia pakai jenis yang macam ni, slot in. So Casper Racing akan upgrade pakai Bridle dan kita masukkan quick release joint. Kita akan sambung pada episod yang kedua Casper Racing Motorsport Clutch. Ciao.